Reza, you mesti, yelah, you dah treat banyak patient cancer darah kan. Uh, you ada tak ingat patient yang you tengok dia mesti ingat tu? Sebab mungkin kisah dia tu macam wow, macam Ya. semangatnya dia ataupun cara pesakit tu macam nak dapatkan semangat, dia ada cara dia sendiri. Actually, I ada teringat ada dua cerita sebenarnya. The first one is about a patient and the second one is about dia punya wife. Okay. Wife kalau sakit. Yang pertama tu pesakit perempuan, dia seorang ahli farmasi dan telah diagnose dengan kanser limfoma stage 4 lah. Jadi dia telah dirujuk kepada hospital saya untuk menjalani stem cell transplant autologous lah. Jadi ketika dia masuk ward, kan nak transplant you kena chemo dulu. Lepas tu lepas chemo kena tunggu lepas stem cell masuk tunggu darah drop, lepas tu tunggu naik dalam at least 2-3 minggu juga. So dia daripada hari pertama dia masuk tu dia semangat. Daripada hari pertama nak chemo tu dia dah semangat, dia tampal macam poster yang kata-kata caption healing ni dia letak kat dinding dia. Dia nak cari semangat lah. And then ada, if I remember, ada buku dia baca, dia ada laptop. So dia akan occupy masa dia dengan benda-benda yang positif. Dan betul lah, I relate dengan I lah. Sebab you pun dulu macam tu? Dulu masa kat ward penuh you tampal poster. Tahun 2007 I tak tampal gambar. Tahun 2007 masa tu tak ada Facebook, ada Instagram mana ada. Kalau tak dulu dah buat story dulu Friendster lah. Friendster I tak ada. Ada Facebook je masa tu. Facebook. And then kalau nak buat apa video tu kita panggil apa nama tu? MySpace. Bukan MySpace. Oh my God, I'm that old. Skype. Skype tu okay. You lagi tua lah. Sebab Skype tahun 2007 dah 20 tahun ada buat transplant kan. So bila nak masuk transplant, you tahu yang you akan duduk dalam bilik seorang terasing. Betul. Kawan ni, I dah cakap dengan kawan I, cakap you tak payah sibuk datang lah, you tak akan boleh tengok. Betul. Because memang tak dibenarkan perawat. Betul kan? Betul. Sebab pesakit transplant ni dia tak ada immunity. Yes, immunity sangat rendah dan dia tak boleh expose. Orang keluar masuk, pelawat semua tak dibenarkan. Yang boleh masuk masa tu wife I lah. Dia seorang je yang boleh keluar masuk. Betul. Anak I masa tu umur 2 tahun dengan 4 tahun. So memang dia orang tak faham lah kenapa ayah dia masuk hospital lah. Tapi kita pun rasa rindu macam nak bercakap macam mana tu yang ada guna Skype tu. Tapi cerita balik pada tu, saya tak tahu. Saya bukannya cari apa nak buat masa yang untuk motivasi, tapi benda tu datang macam secara apa semula jadi tau. So actually I'm a good artist. Certain thing lah kalau tanya orang tulisan siapa yang paling lawa kan, sebenarnya Dr. Razak. Kita tanya tulisan cantik ya ke? Betul kan ya? I mean, this is not bukan I cakap lah, tapi orang siap dekat thread ada tulis kan, kat thread kan ada cakap pasal tulisan doktor kan. So you bukan macam tu lah. Kan, ada satu mungkin tu patient I lah, dia kata tulisan doktor yang cantik pernah tengok itu Dr. Razak Gladiator. Alamak, saya punya bangga. Kaligrafi ke apa you buat? Tak lah, adalah tulisan tapi memang daripada sekolah rendah, sekolah ni I memang melukis. I ambil SPM, ambil lukisan lah. So masa transplant tu, so macam you tak ada kawan, tak ada apa, you nak buat apa ni? So I ambil, kawan I ada tu ada bagi satu buku, I buat journal. So every day you write. I write, tapi bukanlah buat karangan ke apa. Hari ni nurse tunjuk, okay Dr. Razak, you kena makan ubat-ubat ni. So I lukis ubat tu, and then I tulis jam kat sebelah tu, pukul berapa I kena ambil. Lepas tu bila dah habis nak lukis, I lukis setiap corner tu. I duduk macam ni kan, bilik transplant kan ni. So corner tu ada drip stand pun I lukis. Corner yang ini ada TV, ada VCR player tu I lukis. Ada apa lagi? You channel it. You express. I mean, masa tu I tak rasa benda tu macam No, that's therapy in itself. Tapi I rasa benda tu macam membantu. Yes. So macam tu lah agaknya pesakit kanser dapat. So your mindset is actually half of the battle already. Yes. You know. Itulah. Ya, doktor boleh bagi ubat, boleh buat transplant, tapi kalau mindset you dah negatif,
we can always tell who's gonna do well Yes. and who's gonna succumb to their emotion. And the emotion is your resilience tau. So that's why bila you dah survive, you are called cancer survivor. Oh, betul lah. You know? Betul lah. Betul. And So- also peranan partner yang you cakap, your wife kan, she must be your your rock. Yes. You know, your strength. Ada seorang pesakit saya, dia limfoma juga, pesakit lelaki. Isteri dia ada satu ketika tu masa kita buat PET scan monitoring, tiba-tiba PET scan dia positif tau, menyala, besar dalam perut. So kita orang macam, alamak pakcik ni relapse balik ke. Relapse maksudnya berulang. Takut berulang. Dia dah lepas transplant, dia dah remission. Tapi kita buat PET scan kan setiap 3 bulan, 6 bulan macam tu untuk monitor. Ada sekali tu dia tiba-tiba positif. Jadi masa tu lepas transplant, not much option that we can have after transplant kan. Maybe you can treat balik, but we need to confirm betul ke PET scan yang menyala tu adalah limfoma datang balik. So masa kami tengah bincang-bincang tentang rawatan tu, kita bagi antibiotics and all that, and then kita repeat PET scan. I think after a certain interval kita repeat. Alhamdulillah PET scan dia normal balik. So after that, I ada talk to the wife, and yelah, at the end of the day, ini semua kuasa Allah. Yalah. But actually wife dia kata every day dia sapu surau. Dia sapu kapet surau. Dia sapu, dia bersihkan. So setiap kali dia menyapu tu, dia doa ke Allah. Macam mana dia nak bersihkan surau tu, dia minta Allah bersihkan balik badan suami dia. So it's something that's, you know, kita kan we are clinical, we are science based, tapi there are things that yang kita that really touch your heart lah, I think. Itu mungkin cara Allah nak tunjuk. Yelah, kita berusaha walaupun dengan menyapu. Bukan You usaha. Ubat canggih macam mana pun. Betul. Mungkin memulihkan, tapi semuanya dengan kuasa Allah lah. Dan benda cara yang dia buat, the good deeds yang dia buat, yang kita rasa macam remeh kan, kadang-kadang macam tapi itulah agaknya sebab kan Allah nak pulihkan dia. So tadi yang cerita yang pharmacist tu, dia apa, dia buat lukisan. She occupy her rooms with a lot of positive things. Motivational. Positive things, yes. Betul. And then lepas tu bila dia dah remission, because I follow her on her social media, memang dia seseorang yang aktif. Kalau ada run, dia adalah masa run tu. Wow. Kalau ada marathon, dia pergi. Kalau ada macam aerobic ke apa, and then she goes travel. So dia, kata-kata positif dia, every day is a second chance. Every day is a gift. Itulah kadang-kadang pasal kanser ni, kadang-kadang kita tengok kan, dia orang ni lebih sihat daripada orang yang normal. Dia tak ada kanser, betul lah. Sebab mungkin sebab kanser tu dia dapat motivasi lain untuk menjadi lebih sihat, ataupun dia explore benda yang dia tak rasa dia akan buat kalau dia tak ada kanser. Macam juga I lah. Kalau I tak dapat kanser leukemia tu, I tak di sini, ataupun I tak pernah terfikir I nak lead satu group, cancer group. Kalau kalau I bukan patient cancer, I tak join Max Family. I mean I don't even think of other people. Aku tak kenal. Tak kenal what is patient, what does patient support group do, what can it helps other patients. So tapi you are in a good position to lead this also, because not only you are a former patient, tapi you pun ada medical knowledge. So you know the I senang nak the clinical lah. part. I nak senang nak relate. The hospital part. Yes. Another thing is, yalah, bila you dah doktor, semua patient lain, Dr. Razak lah jadi pengerusi, Dr. Razak lah semua layu. Sebab yalah, dah ada network kan. Betul. Jadi dia orang harap ni. Okay Fariza, so dah banyak yang kita cerita. You pun dah banyak share pengalaman you dengan you punya pesakit lah. So I think I pun banyak belajar daripada cerita you. Okay. So terima kasih kerana sudi datang. Terima kasih jemput saya punya Dogcast bersama Max Family. Thank you so much. Banyak cerita yang kita dah share, yang kita harap dapat memberi manfaat lah kepada penonton lah. Penonton pun kalau ada cerita-cerita yang menarik ataupun yang menyentuh hati, yang memberikan
motivasi, boleh share dalam ruangan social media Max Family Yes. Society Malaysia. Sambil tu follow, share dan like social media kami di Max Family Society Malaysia. Sehingga berjumpa lagi, Terima kasih. Dr. Wan Fariza. Terima kasih Razak. Okey, Jemput. semoga kita dapat berjumpa lagi di waktu yang lain. Ya, insyaAllah. We keep in touch ya. InsyaAllah. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Okay, Bye. bye.